Allah Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad fil awwalin wal akhirin wa fil mala'il a'la ila yaumiddin. Alhamdulillah, kita sambung lagi sirah kita pada petang ini dengan cerita episod keluarga Nabi Muhammad di boikot, pemulawan terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seluruh Bani Hashim dan Bani Abdul Muttalib, termasuklah orang bukan Islam ketika itu di pulau yang mana ada hubung kait dengan Nabi SAW. Bani Hashim, Bani Abdul Muttalib, semua di pulau. Tuan-tuan, jom kita sama-sama masuk dalam cerita sirah petang ni. Sayyidina Umar Bani Adi, Sayyidina Abu Bakar Bani Taim, Sayyidina Rasulullah SAW Bani Hashim, semua mereka di pulau. Semua mereka di pulau oleh orang Quraisy ketika itu. Sebab apa? Sebab ketua-ketua Quraisy, menteri-menteri Quraisy menggunakan kuasa mereka buat keluar surat perkeliling lekat di Kaabah. Mana-mana surat yang dilekatkan di Kaabah ketika itu penting, very very important, orang kena ikut. Surat tu dilekat, Bismillahirrahmanirrahim, sekian, kena boikot keluarga Muhammad, Bani Hashim, Bani Abdul Muttalib, Bani Adi, Bani Taim. Sebab mereka ni mengamalkan Islam, tak boleh berjual beli dengan mereka, tak boleh berhubung dengan mereka, tak boleh berkahwin dengan mereka, sekian. Subhanallah tuan-tuan. Apa yang berlaku hasil daripada kesan boikot ni? Jom kita tengok. Keluarga Rasulullah SAW terpaksa menerima boikot ni. Yalah, sebab orang Arab Quraisy bila dah keluar berkeliling, kerajaan ketika itu mengarahkan, terpaksa terima. Sampai mereka tak boleh nak jual beli, tak boleh nak makan apa semua. So, mereka semua pergi dekat satu tempat berhampiran dengan kota Mekah juga, Syaib Abu Talib. Nama tempat tu Syaib Abu Talib, dinamakan sebagai perkampungan Abu Talib. Nabi dan juga semua keluarga dia, sahabat-sahabat yang ikut Nabi SAW duduk dekat situ. Tuan-tuan, Nabi SAW hebat di boikot kali ni, hebat. Boikot kali ni sahabat-sahabat kata, sehingga kan kami melihat Rasulullah dan juga sahabat-sahabat mengutip daun-daun kering yang ada di Syaib Abu Talib tu untuk makan. Allahu Akbar, hasbunallahu wa ni'mal wakil. Tidak ada sebiji gandum pun untuk makan ketika itu. Yalah tuan-tuan, lori kontainer masuk macam biasa, stok barang main macam biasa, tapi nak beli tak boleh. Walaupun ada duit nak beli tak boleh, kena boikot. Sampaikan apabila tiba waktu malam, kata sahabat, dan kami mendengar suara-suara bayi yang menangis. Allahu Akbar, kesian tuan-tuan. Bayangkan kita ada anak kecil, kita tak dapat makan, okey lagi dah, boleh lah. Tapi anak-anak kita tak boleh makan, mampukah kita bertahan? Akhirnya beberapa orang di kalangan Arab Quraisy, okay, sebelum tu saya nak beritahu tuan-tuan, boikot ni berlangsung selama 3 tahun. Bukan 3 hari, bukan 3 bulan, bahkan 3 tahun. Tak boleh berjual beli, tak ada makanan, terpaksa kutip daun-daun kering, sebiji gandum pun tak ada, nak berurusan, nak berkahwin dengan keluarga Abdul Muttalib pun tak boleh, selama 3 tahun lamanya. Kita ni puasa 8 jam, tak makan nasi 3 hari pun tak sanggar dah, tak minum air 8 jam pun rasa lain dah. Ni 3 tahun tuan-tuan. Bila kita belajar sirah, kita cuba menghayati sirah, insya-Allah. Jom kita masuk lagi. Akhirnya beberapa orang di kalangan Quraisy, saya bacakan nama mereka: Mut'in ibn Adi, Hisham ibn Amr, Zuhair ibn Abi Umayyah berpakat. Nama-nama yang saya baca tadi berpakat. Mereka berpakat, mereka kata dekat kaum Quraisy, hampa tak malu ke hampa tengok orang kaum kita sendiri, hampa dalam keadaan kita semua ni boleh makan, mereka tak boleh makan. Hampa tak malu ke kita boleh makan, tapi kaum kita sendiri tak boleh nak makan? Dalam keadaan musim sejuk kita ada selimut, kaum kita sendiri tak ada selimut. Hampa tak ada sifat berperi kemanusiaan ke? Jadi mereka pun berpakat, ajak beberapa orang berpakat, aku tak kira, esok kita pi koyak surat perkeliling tu yang berada di dalam Kaabah. Maka keesokan pun mereka adakan perhimpunan. Bila adakan perhimpunan tuan-tuan, datanglah Abu Jahal, datanglah Abu Lahab, datanglah Utbah, datanglah Rabi'ah ni, pok-pok ketua-ketua jahat ni datang, menteri-menteri jahat ni datang berkumpul. Bila berkumpul,
orang yang tak puas hati tadi, mereka bukan Islam pun yang saya baca namakan tadi. Nah, antaranya Zuhair ibn Abi Umayyah, bukan Islam pun, tapi mereka ihsan. Hari ini kita tidak perlu menjadi Islam pun, orang di luar sana. Kita tidak perlu menjadi Islam pun untuk kita cakna ataupun ambil berak menghayati dan kita merasai keperitan orang Palestin. Cukuplah dengan hanya menjadi manusia untuk kita kesian dekat orang Palestin. Bahkan kalau orang Islam sendiri lebih-lebih lagi lah tuan-tuan. Nah, faham ayat saya, orang Islam ni lebih-lebih lagi lah mereka kena ambil berat tentang isu Palestin. Sirah dah mengajar kita. Maka Zuhair pun bercakap, patutkah kita makan dan kita biarkan kanak-kanak orang tua sakit kelaparan, kanak-kanak orang tua sakit kelaparan, patutkah macam tu? Patutkah kita ada pakaian, mereka tak ada pakaian dan kesejukan? Zuhair tak Islam macam saya cakap tadi, tapi dia ihsan. Demi Allah, kata Zuhair, saya akan koyak, mereka pun nak masuk. Abu Jahal halang